Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sharifah binti Mausin dari Sekolah SMK Seri Mahawansa Jitera Kedah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk. Okey, tajuk 9 iaitu garis lurus. Okey. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 9.1 garis lurus. Standard pembelajaran 9.1.5 menentukan persamaan suatu garis lurus. Adakah anda sudah bersedia? Okey, jom kita mulakan sekarang. Objektif pembelajaran yang akan kita mulakan adalah untuk menentukan persamaan garis lurus apabila diberi kecerunan dan satu titik pada garis lurus. Yang kedua, menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik dan selari dengan satu garis yang diberi. Mari kita tengok yang pertama. Pertama adalah persamaan garis lurus, iaitu apabila diberi kecerunan dan satu titik. Pertama, kita kena pastikan bentuk umum. Okey, bentuk umum persamaan garis lurus iaitu Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, di mana M ialah kecerunan dan titik itu adalah X1, X2 ialah satu titik pada garis lurus. Mari kita tengok contoh yang pertama. Ini melibatkan kes yang pertama yang diberi kecerunan dan satu titik. Soalan, cari persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunannya 3 dan melalui titik 2, 5. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Pertama, kita ambil yang dia punya persamaan. Okey, yang tadi Y tolak Y1 sama dengan 3 X1 X tolak X1. Jadi saya akan masukkan nilai koordinat itu Y tolak 5 sama dengan 3 X tolak 2. Jadi kita akan dapat Y tolak 5 sama dengan 3X tolak 6. Jadi persamaan yang kita akan dapat adalah Y sama dengan 3X tolak 1. Di mana kecerunan di sini adalah 3 dan pintasan Y adalah negatif 1. Okey, kita beralih kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua masih lagi kecerunan dan titik. Okey, soalannya, cari persamaan garis lurus dengan kecerunan negatif 2 yang melalui titik negatif 3, 4. Okey, sama seperti tadi, kita gantikan nilai X1 dengan 4 dan kecerunan gantikan M itu dengan negatif 2. Okey. X1 sama dengan 3. Jadi Y sama dengan negatif 2X tolak 2. Okey. Baiklah, kita pergi kepada untuk kes yang kedua. Bagaimana kita nak membentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Okey, kita akan ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, pelajar mesti mencari kecerunan. Apa dia rumus kecerunan yang telah kita pelajari? Okey, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Selepas itu, kita akan gunakan satu titik dan bentukkan persamaan yang umum tadi yang cikgu telah jelaskan tadi. Okey, Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1.
Contoh yang pertama, cari persamaan garis lurus melalui titik 1, 2 dan 3, 6. Okey, pertama, kecerunan yang kita dapat adalah 2 dan kita akan masukkan titik tadi ke dalam persamaan dan dia akan menjadi y sama dengan 2x. Okey, soalan yang kedua, cari persamaan garis lurus melalui titik 2, -1 dan 4, 3. Okey, langkah pertama carikan kecerunan. Masukkan nilai kecerunan adalah 2. Okey, dan kita akan dapat y tambah 1 sama dengan 2 x tolak 2 bila kita dah masukkan titik tadi. Dan persamaan garis lurusnya adalah 2x tolak 5. Okey, untuk kes yang ketiga adalah persamaan garis lurus yang melibatkan garis lurus yang melibatkan garis selari dengan garis yang diberi. Okey, garis selari ni kamu mesti ingat dia mempunyai kecerunan yang sama. Okey, gunakan bentuk titik kecerunan yang telah cikgu jelaskan tadi, iaitu y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey, mari kita tengok contoh pertama. Contoh pertama, cari penyelesaian garis lurus. Cari persamaan garis lurus melalui titik 1, 2 dan selari dengan garis y sama dengan 3x tambah 4. Kita lihat kecerunan garis selari daripada garis yang diberi adalah 3. Selepas itu kita akan gunakan persamaan yang umum tadi dengan menggantikan titik yang diberi. X1 adalah 1 dan Y1 adalah 2. Okey, jadi persamaan yang kita akan dapati adalah 3x tolak 1. Contoh yang kedua, okey, dia melibatkan kecerunan negatif. Okey, sama juga penyelesaiannya. Okey, kita masukkan nilai x1 dan y1. Okey, cikgu dah jelaskan tadi, iaitu y1-nya adalah 5 dan x1 adalah negatif 2. Dan kita akan dapat dia punya persamaan garis lurus, iaitu 1/2x tambah 4. Okey, kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat membuat ulang kaji dan mendapat informasi maklumat daripada yang cikgu jelaskan tadi. Apa yang kita dah belajar tadi, iaitu titik dan kecerunan. Gunalah rumus y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Okey, kalau ada dua titik, cari kecerunan dahulu, kemudian guna satu titik yang diberi. Jika garis selari, mesti ingat adalah kecerunan sama.